Sesi persekolahan di 104 buah sekolah di Perlis hari ini berjalan lancar dengan pemantauan rapi susulan status cuaca panas negeri itu yang masih pada tahap berjaga-jaga. Di Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Said Alwi, Kangar, murid-murid memakai pakaian sukan serta membawa botol air masing-masing sebagai langkah mengurangkan risiko dehidrasi. Pengarah Pendidikan Perlis, Ros Azaci Arifin berkata, pematuhan terhadap langkah pencegahan perlu diberi perhatian bagi mengelakkan risiko strok haba khususnya dalam kalangan murid sekolah rendah. PGPR itu bukan pengarah sewenang-wenangnya mengumumkan okey polis akan buat PGPR. Tidak. Kita akan tengok pantau suhu. Suhu pun bukan kita boleh tengok di telefon, di mana-mana yang tempat. Kita tengok suhu itu berdasarkan pada yang dikeluarkan oleh meteorologi. Kemudian sekiranya 37 darjah Celsius berturut-turut, kita akan minta pandangan pada Jabatan Kesihatan. Kemudian barulah kita putuskan dengan persetujuan KPM, baru kita putuskan. Dalam pada itu, aktiviti luar bilik darjah juga dielakkan serta memastikan pengudaraan dalam kelas berada pada tahap baik dan selesa. Pada Ahad, suhu tertinggi direkodkan di Perlis sekitar 35.9 darjah Celsius.